Hello guys, dalam video seterusnya aku akan kongsikan berkenaan dengan perlawanan Eren Chia dan juga Seo Hui yang akan menentang satu lagi pemain daripada Jepun iaitu Takuro Hoki dan juga Yugo Kobayashi. Berdasarkan rekod pertemuan sebelum ini, mereka telah bertemu sebanyak 11 kali dan rekod tidak menyebelahi pada Eren Chia apabila mereka menang hanya 2 kali dan kalah 9 kali dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini. Dan dari segi world ranking juga yang diupdate baru-baru ini, Eren Chia dan juga Seo Hui berada di ranking ketiga dunia berbanding dengan pasangan daripada Jepun ini di ranking ke-17 dunia. Ranking untuk HSBC World Final Tour yang akan berlangsung hujung tahun ini menyaksikan Eren Chia berada di ranking kedua dunia dan juga pasangan daripada Jepun ini berada di ranking ke-71 dunia. Untuk ranking semasa, Eren Chia dan juga Seo Hui berada di prestasi terbaik mereka berbanding dengan pasangan Jepun ini. Namun, rekod 9 kekalahan Eren Chia dan juga Seo Hui ini adalah rekod yang diperolehi beberapa tahun sebelum ini sehingga ke hari ini. Jadi mungkin prestasi terbaik mereka berada di tahun ini. Untuk career win dan juga loss, Eren Chia dan juga Seo Hui telah menang 252 kali sepanjang career mereka dan juga kalah 119 kali. Untuk rekod pertemuan untuk tahun ini saja, mereka menang 23 kali dan juga kalah 7 kali. Dan daripada 5 perlawanan terakhir mereka menang 4 perlawanan, kalah 1 perlawanan, iaitu di final Malaysia Masters 2025 baru-baru ini. Manakala pasangan daripada Jepun ni telah menang 233 kali sepanjang karier mereka dan kalah 143 kali. Dan untuk rekod tahun ini, mereka menang 6 kali dan juga kalah 2 kali sahaja. Dan berdasarkan rekod 5 perlawanan terakhir mereka menang 4 kali dan juga kalah sekali di Malaysia Masters baru-baru ini. Jadi untuk fans-fans Eren Chia dan juga Seo Hui, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan perlawanan Eren Chia dan juga Seo Hui yang akan menentang pasangan daripada Jepun hari ini. Dalam perlawanan dijangka akan berlangsung pada jam 12.30 hari waktu Malaysia. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe tau. Terima kasih.